Kali ni kau tengok ni. Dari biar bini tengok Netflix, baik benar akan pergi Palestin. Pompang sekali belum kahwin. Ni kawan pakcik ni sama kan ni. Pompang sama juga macam kau ni. Oi. Dululah sebelum kahwin. Sekali dah kahwin, dia baru nak ambil kunci motor dah, bini dia dah tanya nak pergi mana. Kan? Dia jeleng kan. Tunjuk dah. Kan? Lepas tu pakcik siap call lah. Macam ni puan. Saya ni nak ajak lah kawan saya ni Ramli nak ride sama-sama lah. Tak boleh. Dia tu mana pandai bawa motor. Penjudanya pakcik ride seorang-seorang. Sebat budak je. Okey, bahaya ke sumut ni? Bawa bantuan makanan dan ubat guna kapal lah dekat Palestin tu. Yang sampai semua takut nak benarkan wanita pergi ni. Tak bahayalah nak. Kalau bahaya dan mengubah apa-apa kepentingan Israel, kau dekat rumah lagi kau dah ditekan dah ni. Kau dapat peluru bersama notis lah, kau diekori lah, ya, kau dapat gambar, ni anak kau keluar sekolah lah, macam-macam lah. Jadi kalau tidak berlaku benda tu dan berlaku aman, relax, yang mana benda ni tidak mengubah apa-apa terhadap Israel lah. Dan dianya tak bahaya pun. Dianya sekarang ni dia status dia adalah pelancongan sahaja ataupun promosi kesedaran, kempen kesedaran. Jadi sumut ni apa benda ni sumut ni? Okey, mula-mula dulu ianya digerakkan oleh orang Eropah. Orang Eropah ni dia lagi hebat pada kita lah. Macam matuk kita dulu kan, dia mula-mula dia nak buat sawah, nak buat bendang ke apa, dia hebat lah. Apabila sawah tu dah siap, dia tinggal kat kita lah. Kita ni follow lah, tak perlu bersusah payah pun, benda dah ada dah. Jadi apa yang orang Eropah mula-mula buat ni? Dia buat Free Gaza Movement, hantar bantuan guna jalan laut. Kalau guna jalan darat, banyak birokrasi, banyak kena lalu negara-negara boneka Israel ni, banyak. Okey, masa mula-mula ni memang bahaya. Memang bahayalah. Sabotaj daripada Mossad dan sebagainya. Kemudian muncul pula kapal flotilla. Gerakan ni, ini bahaya, memang bahaya. Diserang oleh Israel dan ada aktivis dia mati di atas kapal. Ya, sebelum ni berlepas lagi macam-macam unsur-unsur sabotaj terhadap aktivis dah berlaku dah. Pada permulaan ketika itu. Kemudian bila terjadinya peristiwa serangan kapal flotilla tu, memang gila babi punya imej Israel berudum. Satu dunia kutuk dia. Kat sinilah Israel dah belajar. Dia dah jadi lunak. Sebab media dunia memang gila-gila bantai dia orang lah. So, gerakan-gerakan selepas itu, Israel sudah belajar. Dia pula jadi baik. Tekan ni kami tak boleh benarkan masuk. Sebab gini, wilayah ni kami jaga keselamatan. Kalau kami bawa benarkan masuk, bagaimana? Hamas ni dia jahat. Jadi dia adalah macam mana kau kempen kesedaran bagi pihak Palestin, kau keluarkan gambar-gambar yang pro kepada korang. Israel dia akan keluar gambar pro lah. Dia layan kau dengan baik, senyum, peace macam ni. Ni dia dah belajar lah. Ni sumut sekarang ni, bantuan melalui kapal. Okey, daripada gerakan Eropah, kemudian pergi kepada flotilla tu, yang di mana Malaysia pun ada terlibat, negara-negara. Kemudian dikecilkan kepada sumut Nusantara, dikecilkan kepada Malaysia kita ni. Sebab kita senang nak bincang lah. Okay. Sumut ni dia kumpulkan influencer tempatan kita ni supaya isu Palestin ini merebak kepada followers mereka. Kita pun buka mata. Kita akan ada anak-anak kita yang baru-baru mengenal dunia media sosial ni semua. Dia akan, apa benda ni. So ini promosi kempen kesedaran. Inilah objektif dia yang asal-asal dia. Dan bantuan tu tak sampai pun. Memang kompom kena tahan Israel. Tapi mileage promosi kesedaran tu adalah penting. Ini asas dia lah. Kemudian sebab kita ni manusia. Apabila semua selamat, pulang disambut sebagai hero besar. Alignment dah boleh lagi. Dia dah boleh lagi dah. Manusia kan. Masing-masing perlukan perhatian demi kepentingan masing-masing. Masing-masing perlukan populariti. Ada kepentingan masing-masing dia ni. Yang kepala-kepala atas tu dia dapat mileage, image politik, kelebihan image politik. Yang aktivis dapat perhatian, kemudian bolehlah jual-jual barang, dapat views lah apalah kan. Mana adalah isu dia kantoi guna iPhone terbaru. iPhone kan sokong Israel, lepas baru balik sokong Palestin ni kan. Macam-macam. Tak kata kat dia orang tu, tak kata kat dia orang kan. Macam pakcik belum diuji lagi kan. Kalau diuji macam mana? Saya silap lagi teruk kan. Bila balik nanti kan, nampak je kamera tu banyak arah ke Faizal tu kan. Alamak kan. Pakcik pun buat histeria lah. Lepas tu mesti kamera, tolong pakcik ni kan. Tolong angkat dia ni. Kesian lah pakcik ni. Barai besar pakcik ni. Nampak kan. Jadi pakcik pun dapat mileage juga kan. So Palestin akan tetap begitulah kan. Palestin ni dia dah lama jadi alat raih popular. Dia dah jadi agent lah. Satu alat yang kita boleh raih popular. Dari segi kesedaran yang terbina, pakcik akui, ianya membuatkan Palestin tak pudar dari kita.
Jadi pakcik ni, posisi pakcik ni pula. Pakcik nak ambil ibrah pengajaran daripada gerakan-gerakan ini untuk jadikan perjuangan lawan rumah ibadah haram ni supaya jadi alat raih popular pula bagi orang-orang politik. Ataupun lawan rumah ibadah ni dia dianggap hero lah. Mula-mula ni baru bagi lah kan. Mula-mula ni orang kerajaan, janganlah kita mengacau harmoni. Ini semua toleransi. Kan, dia jadi lembik lah. Padahal nenek moyang kita kata dulu dah, taat bersyarat, derhaka bersebab. Jadi dari segi aula, keutamaan dia, sebelum pakcik membantu negara jauh-jauh beribu tu, pakcik kena bantu dulu isi rumah ni. Pasal ini tanggungjawab pakcik. Kemudian tengok jiran. Okey, kemudian tengok kampung. Okey. Kemudian tengok negara pakcik sendiri. So tenaga pakcik, semangat jihad pakcik kena selesaikan kedaulatan undang-undang tanah Malaysia dulu. Ini pakcik, posisi pakcik sekarang ni. Itu peniaga haram tu tak bising pula. Nangoi ni. Dia alih tiam gol kerja dia. Peniaga haram, kalau kita ambil tindakan, dia tak tuntut tanah. Dia tak bunuh bomba lah, undek. Kau pergilah lawan. Pakcik ucap terima kasih atas usaha kau. Pakcik ni nak lawan pelampau agama kurafat tahyul yang menyusahkan dan menghancurkan perpaduan Malaysia sekarang ni. Faham tak?